Netanyahu nak hapuskan negara tembikai dan dia ada idea gila untuk buat benda tu. Ini adalah berita paling gila dalam sejarah moden. Netanyahu cadangkan negara tembikai dipindahkan ke Arab Saudi. Memang gila lah. Ya, korang tak salah dengar. Dia nak buang semua rakyat negara tembikai dari tanah air mereka sendiri. Lepas 75 tahun dijajah, dihalau, dibunuh, dihancurkan, sekarang dia nak hapuskan negara tembikai terus dari peta dunia. Apa alasan dia? Demi keamanan. Dan dia kata kalau negara tembikai dipindahkan ke Saudi, semua konflik akan selesai. Tak akan ada perang, tak akan ada serangan, semua akan jadi damai. Tapi kita kena ingat satu fakta sejarah. Sejak 1958, negara haram memang dah lama rancang benda. Mereka halau rakyat negara tembikai ke Lebanon dan Jordan. Mereka serang kamp pelarian dan hancurkan rumah penduduk negara tembikai. Mereka paksa rakyat negara tembikai keluar dengan keganasan. Dan sekarang mereka nak legalkan pembersihan etnik ini. Tapi apa benda yang paling pelik? Kenapa dunia masih diam dan tidak buat apa-apa? Kalau satu bangsa diusir dari tanah air sendiri, itu bukan konflik biasa. Itu adalah genosid. Dan kalau dunia biarkan benda ini berlaku, maksudnya negara haram dah menang sepenuhnya. Soalnya sekarang, adakah kita nak biarkan benda ini berlaku? Komen, bantah. Kalau korang bantah projek pembersihan etnik ini. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.